Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Hari ini kita akan bercakap tentang golongan batiniah. Kitab yang kita akan buka hari ini adalah kitab Al-Farq Baina Firaq, atau maksud dia perbezaan antara mazhab, yang ditulis oleh Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi yang wafat pada 429 Hijrah. Mana kata dia hidup lebih awal daripada Imam Ghazali. Dia meninggal 20 tahun baru Imam Ghazali lahir. Kita tengok pada muka surat 265 dengan 266 ni. Saya akan baca terjemahan penulisan daripada Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi supaya kita semua faham apa yang nak disampaikan oleh Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Ini terjemahan dia. Tentang golongan batiniah dan penjelasan bahawa mereka telah keluar dari semua golongan Islam. Makna kata puak-puak ni, puak-puak batiniah ni tak ada wujud dalam mana-mana firqah Islam. Bahasa paling mudah senang faham, kapiak lah. Bukan aku yang kata, ulama Asy'ariyah yang kata. Aku tolong baca je. Ketahuilah, semoga Allah membahagiakan kalian, bahawa bahaya golongan batiniah terhadap umat Islam lebih besar daripada bahaya yang ditimbulkan oleh Yahudi, Nasrani dan Majusi terhadap mereka. Apa maksud dia? Kalau dikatakan Yahudi, Nasrani, Majusi itu menyerang Islam, menghina Islam, golongan batiniah lah sebenar-benarnya penghina, perosak ajaran sunnah umat Islam. Bahkan lebih besar dari bahaya golongan Dariyah, yakni golongan etis, dan seluruh jenis orang kafir terhadap umat Islam. Maksud dia, mudarat orang yang non-Muslim, orang yang bukan Islam tu berbanding dengan orang batiniah ni, yang konon-kononnya Islam ni, konon-konon Asy'ariyah ni, puak-puak ni lagi dahsyat dia punya ancaman kerosakan kepada Islam. Atau bahasa paling mudah, golongan batiniah ni adalah perosak umat Islam. Kita tengok lagi. Bahkan lebih dahsyat dari bahaya Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Ni golongan batiniah ni, bahaya dia tu lebih teruk daripada orang kafir, lebih teruk daripada Dajjal. Kalau himpun semua orang kafir campur dengan Dajjal, bahaya lagi batiniah ni. Siapa yang kata? Ulama Asy'ariyah yang kata. Ulama Wahabi tak kata, ulama Asy'ariyah yang kata. Kalau hampa tak puas hati, pergi cari ulama Asy'ariyah. Aku baca je. Okey, kita tengok lagi. Kerana jumlah orang yang telah sesat dari agama akibat dakwah batiniah sejak kemunculan mereka hingga hari ini jauh lebih ramai dari jumlah orang yang akan sesat oleh Dajjal ketika dia muncul. Maksud dia apa? Kalau Dajjal tu keluar, bukannya orang jadi sesat ke semua, tetapi batiniah kalau dia keluar, boleh kata hampir ke semua sesat. Sedangkan fitnah Dajjal hanya berlangsung selama 40 hari. Tapi batiniah bukan 40 hari, dari dulu sampai sekarang. Dan skandal serta kebobrokan, kejahatan golongan batiniah lebih banyak daripada bilangan pasir dan titisan hujan. Tu dia. Siapa yang sebut? Ulama Asy'ariyah yang sebut. Wahabi tak ada kaitan dalam hal ni. Kalau hampa nak marah, pergi marah ulama Asy'ariyah. Kalau siapa-siapa kata Abdul Qahir Al-Baghdadi ni Wahabi, memang dia tu buta pun lah. Okey, kita tengok lagi. Definisi batiniah. Batiniah ialah golongan yang menafsirkan agama secara batin, menolak zahir ayat. Itu definisi batiniah yang diterima secara global. Mendakwa setiap ayat ada hukum, ada makna rahsia yang hanya diketahui oleh imam-imam tersembunyi. Imam tersembunyi lah sangat. Tu yang mereka kata wali kutub tu lah imam tersembunyi. Wali kutub tu pun ajaran setan juga. Menjadikan takwil batin sebagai akidah, bukan sekadar alat tafsir. Hak mana mereka takwil secara batin tu akidah. Maknanya mereka tolak Al-Quran, mereka tolak hadis, mereka seleweng, mereka ubah perkataan Allah dengan Rasul, menyebarkan ajaran rahsia, makam dan hierarki spiritual tanpa sanad. Puak-puak ni kalau dia sembang sikit-sikit, rahsia. Ni rahsia Tuhan, kepala otak. Imam Ghazali menyebut mereka ini sebagai golongan yang menganggap zahir tu kulit
dan batin tu isi. Ni ni puak ni nanti kita ceritalah. Puak yang rajin duk sebut macam ni puak mana? Puak Nur Muhammad lah. Tapi isi mereka bukan wahyu, tapi rekaan puak-puak mereka saja. Apa yang ada dalam batiniah ni? Basic kita nak tahu ajaran-ajaran yang ada dalam batiniah. Pertama, hulul, penjelmaan Tuhan dalam makhluk, dipopularkan oleh Al-Halaj. Tuhan menjelma dalam diri manusia tertentu. Bila ajaran ni diketengahkan ke dalam masyarakat, tak ada siapa kata mereka ni kapiak mujassimah musyabihah. Tapi kalau golongan salafus soleh kata Ar-Rahman alal arsyis tawa bila kaif, ni kapiak mujassimah musyabihah ni. Lepas tu kita tengok lagi. Batiniah gunakan konsep ini untuk dakwa imam mereka punya hakikat ilahiyah. Tok guru mereka, mursyid mereka ada hakikat ilahiyah, ada hakikat ketuhanan. Sambil tu duk buat rabitah. Aku duk dalam tarikat lah, tuan-tuan duk burung dengan aku. Ini bercanggah dengan akidah Islam. Allah tidak bersatu atau menjelma dalam makhluk. Betul? Ada Allah menjelma ke dalam apa? Tuhan mai duduk aku ni. Aku ni Tuhan, tak percaya tanya aku. Macam tu. Okey, kita tengok lagi Ittihad. Penyatuan makhluk dengan Tuhan. Dia ingat Power Rangers. Bersatu-bersatu bagai. Dipopularkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Dan diri manusia lebur dalam Tuhan, tinggal hanya wujud ilahi. Inilah ajaran makam tertinggi. Yang ni tak mujassimah, yang ni tak musyabihah, yang ni tak kapiak, yang kapiak Wahabi, Allah di langit, Wahabi kapiak. Macam tu. Batiniah gunakan ini untuk dakwa makam batin tertinggi. Mereka kira tertinggi, terhebat, terahli syurga mereka. Terpaling ahli syurga puak batiniah. Yang kata puak batiniah ni, dia boleh janji syurga. Sebab tu dulu ada seorang artis, aku tak mau sebut nama lah, lagi jadi masalah. Dia boleh minta untuk masuk syurga kepada seorang, entah daripada mana punya duk main macam mengali kapek tu, minta masuk syurga. Yang ketiga, wahdatul wujud. Kepada golongan yang berminat sangat dengan wahdatul wujud tu, kita tengok dulu sama-sama. Wahdatul wujud, kesatuan semua wujud sebagai pancaran Tuhan. Mereka akan kali apa? Kami bukan wahdatul wujud, kami wahdatul syuhud. Kepala otak lah. Hampa nak pusing ayat dengan orang tak biasa masuk tarekat, boleh lah. Hampa jangan duk kencing dengan aku. Sebab aku bekas orang tarekat. Dipopularkan oleh Ibnu Arabi. Dan semua makhluk adalah manifestasi satu wujud, yakni wujud Tuhan. Tak mujassimah pun. Dibela habis-habisan oleh golongan yang konon-konon kamilah pengkaji ahli sunnah wal jamaah. Hak lagu ni tak kapiang. Hak yang kapiang tu hak tu kata Allah di langit. Hak yang kapiang ni hak Allah di atas aras. Hak tu yang nak dikapiakkan sangat oleh puak-puak batiniah ni. Yang duk kapiakkan orang yang berpegang dengan nas Quran ni puak-puak batiniah. Sebab apa? Sebab mereka perosak Islam. Sebab itulah mereka benci sangat dengan perkataan-perkataan daripada Allah dengan Rasul. Tapi mereka selindung pakai topeng. Kamilah pengkaji ahli sunnah wal jamaah. Kamilah yang akan membela Islam habis-habisan. Sampai adalah seorang tu yang popular, sanggup bai'ah nak mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Nak bai'ah, hang sendiri pun tak kenal agama, nak sembang bai'ah. Kita tengok lagi. Batiniah dan puak tasawuf batin gunakan ini untuk dakwa alam sebagai tajalli Tuhan. Mereka dakwa alam ni manifestasi ataupun jelmaan Tuhan. Tuhan boleh jelma jadi makhluk ke? Bila tanya mereka akan spin main macam ni. Sebab tu kita kena membaca, faham sebiji-sebiji apa itu wahdatul wujud. Bila mereka kantoi, wahdatul wujud memanglah kapiak. Walau tadi mereka yang defend wahdatul wujud. Bila dah terciduk sebagai ajaran kapiak, kami wahdatul syuhud. Apa dia lagi? Ini bercanggah dengan akidah salaf. Allah wujud secara mutlak adalah ciptaan, bukan pancaran. Allah Ta'ala Allah Ta'ala cipta manusia dengan tangan. Tak. Ini puak-puak Wahabi saja yang percaya macam ni. Habis tu yang hampa percaya kata Allah Ta'ala cipta makhluk dengan cahaya, hampa percaya pula. Ayat Quran tak ada. Yang ada ayat Quran kalau dipegang kapiak. Yang tak ada ayat Quran, ni hak ahli sunnah wal jamaah sekali. Hak ni hak bakal masuk syurga. Okey, kita tengok lagi kaitan dengan batiniah. Golongan batiniah menyerap doktrin emanasi daripada neoplatonisme ataupun daripada ajaran Plotinus. Ni kitab dia ni, Ennis. Tolong baca. Yang kedua, menjadikan imam mereka sebagai mediator fizik antara Tuhan dengan alam. Guru mereka, mursyid mereka jadi wali lah, senang cakap. Kita tengok lagi.
menyebarkan konsep makam rahsia, hakikat batin dan penyatuan ilahiyah. Ayat mereka akan condemn orang awam ni tak kenal Tuhan. Bila kita kata kita bersatu dengan Tuhan, mereka jadi sesat. Kita tahu pasal apa kita bersatu dengan Tuhan. Tu ayat mereka. Okey, kita tengok yang last sekali. Apa kaitan batiniah dengan emanasi? Emanasi dengan batiniah adalah benda yang sama, sedarah sedaging. Emanasi adalah doktrin falsafah yang menyatakan Tuhan memancar ciptaan secara bertingkat, bukan mencipta secara langsung. Sebab itu mereka tolak ayat Allah mengatakan Dia mencipta Adam daripada dua tangan dia. Siapa kata Tuhan cipta Adam dari dua tangan dia? Mujassimah, Musyabihah, Wahabi Kapiak. Patu je ayat dia. Tapi bila sebut makhluk ni Allah Ta'ala buat dengan pancaran, oh hak ni martabat tinggi. Okey, yang kedua kita tengok wujud hierarki kewujudan Tuhan, akal, jiwa dan alam. Yang ni boleh tengok dalam kitab An-Nis. Puak-puak batiniah ni ambil daripada falsafah Yunani pagai yang Kapiak tu lah, nak abang bagi. Kita tengok lagi. Golongan batiniah khususnya Ismailiyah, mereka menyerap doktrin emanasi dari falsafah Neoplatonisme dan menyusun akidah mereka seperti ini. Betul tak aku cakap? Batiniah dengan emanasi sedarah sedaging. Tuhan terlalu suci untuk berinteraksi langsung. Dalam Malaysia ada ajaran ni tau. Tak boleh berdoa langsung dengan Tuhan. Kena cari kubur, kena cari manyak, kena cari pokok, kena cari itu, kena cari ini, baru boleh berdoa dengan Tuhan. Tuhan tu kalau kita berdoa terus, kau ajak, biadab, kena melalui tutuk guru, melalui mursyid. Wah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh berdoa langsung. Allah tu maha mendengar, maha melihat. Pasal apa nak pakai tok guru? Duk jadi syirik dengan tok guru tu lah. Okey, kita tengok lagi. Maka Tuhan memancar akal pertama, aklul awal. Kalau dalam bahasa falsafah Yunani pagan, first intellect. Sama je. Tukar nama je. Benda yang sama. Okey, kita tengok lagi. Dari akal ini lahirlah jiwa an-naf. Dan seterusnya alam. Lagilah merepek. Allah Ta'ala buat alam ni dengan cahaya ke? Allah Ta'ala buat alam ni daripada tak ada kepada ada. Kun fayakun. Ini dikatakan Mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tu pancarkan Nur Muhammad, Nur Muhammad jadi makhluk. Tu pasal wujudnya pahaman hulul, ittihad dan juga wahdatul wujud. Puak mana yang bawa ni? Sekejap kita tengok puak mana. Ini bercanggah dengan akidah Islam yang menyatakan Allah mencipta secara langsung, bukan melalui pancaran metafizik. Daripada falsafah Yunani pagan yang Kapiak lah anak tu. Ni, tadi aku dah katakan puak mana ni? Puak ni lah ni. Puak mana lagi? Tak ada puak lain lah. Puak ni lah. Awal dulu memanglah tak ada siapa sebut Nur Muhammad. Zaman Khohir Al-Baghdadi memang tak ada istilah Nur Muhammad. Zaman Yazid Bustami tak ada. Zaman Ibn Arabi tak ada. Zaman Al-Hallaj ni baru wujud istilah Nur Muhammad. Yang mana? Geng ni lah yang aku nak cerita. Mereka akan kata apa? Imam Ghazali tak pernah kata pun Nur Muhammad Kapiak. Khohir Al-Baghdadi pun tak pernah kata Nur Muhammad Kapiak. Sebab tu kena baca, jangan jadi buta sejarah. Bila buta sejarah, dia jadi buta perut. Yazid Bustami pun tak sebut Nur Muhammad. Ibn Arabi pun tak sebut Nur Muhammad. Macam mana pula? Istilah Nur Muhammad diperkenalkan oleh Al-Hallaj. Bukannya Nur Muhammad tu memang orang kenal dari dulu, tak ada. Diperkenalkan oleh Al-Hallaj. Sebab tu zaman Imam Ghazali tak ada sebut. Zaman Abdul Khohir Al-Baghdadi pun tak ada sebut. Tapi konsep dia sama. Pancaran daripada Tuhan, aklul awal. Kemudian diubah menjadi Nur Muhammad. Okey, kita tengok apa dia konsep Nur Muhammad. Dakwaan bahawa cahaya Nabi adalah makhluk pertama yang dicipta. Yang ni yang aku duk kata tadi. Puak-puak ni kalau pergi tanya Tok Guru, dia kata apa? Allah Ta'ala ni wujud, terus dia pancarkan cahaya jadi Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad tu lah dia cipta segala alam semesta. Tapi Tok Guru tu dia lupa habaq satu benda. Bila dia kata Nur Muhammad tu cipta segala alam semesta, anjing, babi, beruk, kora, bewok, semua daripada Nur Muhammad. Ayat siapa? Ayat dia sendiri lah kata. Semua daripada Nur Muhammad. Aku bukan Nur Muhammad. Aku tak jadi pada Nur Muhammad. Aku diciptakan oleh Allah. Bukan Nur Muhammad. Nur Muhammad tu aku sabak tadi itulah hak kera, babi apa semua tu. Kan? Okay, kita tengok lagi. Ada versi yang menyatakan Nur Muhammad sebagai hakikat mutlak, yakni hakikat Muhammadiyah atau asal segala wujud. Bahaya ni.
Bila dikatakan Nur Muhammad tu asal segala wujud, bila kita mengaji dalam betul-betul, Allah tu pun wujud daripada Muhammad. Bang nak tahu sebab tu ada tok guru dulu aku pernah kritik, dia kata apa? Allah tu tak terang mana. Yang besar tu Muhammad. Allah tu setitik je. Muhammad tu selaut. Lepas tu ada satu ustaz tu abang, oh aku tak faham. Kalau macam tu punya ayat, memang macam tu lah maksud dia. Tak payah nak pusing-pusing. Digunakan sebahagian puak batiniah dan falsafah tasawuf untuk menyokong doktrin emanasi. Tu aku cakap. Digunakan oleh sebahagian puak batiniah untuk menyokong emanasi, menyokong pancaran, menyokong Nur Muhammad. Okey, kita tengok lagi. Bila Nur Muhammad dijadikan asas segala wujud dan mediator antara Tuhan dengan alam, ia menyerupai doktrin emanasi, doktrin Neoplatonism, doktrin Plotinus, menjadikan Nabi SAW sebagai entiti metafizik, bukan manusia dan Rasul. Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala abang Nabi tu macam manusia. Dia makan, dia minum, dia ada keluarga. Beza je dia, iman dia, takwa dia dengan kedudukan dia sebagai Nabi berbeza daripada manusia yang lain. Tu last sekali, menyimpan dari akidah ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul, bukan pancaran metafizik Plotinus. Okey, last sekali aku tunjuk ni ya. Perbandingan antara Asy'ariyah dengan Batiniah berbeza sama sekali. Tapi puak-puak Batiniah ni dia pandai. Dia kata apa? Oh, kita Asy'ariyah Maturidi. Kita lah yang membela Islam. Kita lah ahli syurga nanti tu. Puak-puak lain tu kan kenal Tuhan. Geng-geng kita je masuk syurga. Itulah perkataan daripada puak-puak Batiniah. Sekian. Assalamualaikum.